Individu berusia 21 hingga 30 tahun adalah kumpulan mangsa tertinggi jenayah telekomunikasi bagi tempoh Januari hingga November tahun ini dengan hampir 9,000 kes direkodkan. Dalam tempoh 11 bulan pertama itu juga, lebih 28,000 kes penipuan direkodkan, membabitkan kerugian mencecah lebih 715 juta ringgit. Dalam satu kenyataan yang dikongsikan menerusi Facebook Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman mendedahkan golongan belia berusia 21 hingga 30 tahun menjadi mangsa penipuan tertinggi dengan 8,789 mangsa. Kumpulan umur 31 hingga 40 tahun mencatatkan jumlah mangsa kedua tertinggi dengan lebih 6,800 mangsa. Lebih 3,000 individu berusia 51 hingga 60 tahun turut dilaporkan menjadi mangsa. Manakala hampir 3,000 mangsa direkodkan dalam kalangan warga emas berusia lebih 60 tahun. Turut menjadi mangsa remaja berusia 15 hingga 20 tahun. Orang ramai yang menjadi mangsa boleh membuat laporan ke Pusat Respons Penipuan Kebangsaan atau membuat semakan melalui portal Semak Mule. Ini selain melaporkan kejadian kepada polis untuk tindakan lanjut.